Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bagi nasi ganja satu bang. Okey bang. Nasi biasa ke nasi tambah? Nasi tambah. Nasi tambah Oh, nasi dia kuning bang nasi kuning. Kalau utaranya memang kuning. Okay. Kuah campur ni bang. Kuah campur ya. Kuah apa tu bang? Kuah kari kambing. Okay. Kari kambing. Okey. Kuah hitam, daging masak hitam. Dan satu lagi special. Sambal bawang. Okay. Okey, lauknya. Lauk apa special bang? Okey, kalau ikutkan nasi kandar ni dia kena dengan ayam bawang. Boleh satu. Okey, saya bagi satu ayam bawang. Lagi satu? Yang special daripada kita, kari kambing. Boleh. Okey, ini portion untuk seorang makan. Okey. Lepas tu dapat apa lagi bang? Okey. Pertama kita masukkan bawang goreng. Yang kedua, kobis goreng. Bendi rebus. Ni wajib kan eh? Wajib. Cili satu. Dan telur masin. Okay. Kalau belah utara, kita ekstrakan dengan sambanyo. Sambanyo. Okay. Sambanyo. Okey, ini portion nasi. Ni berapa ni? Oh, ini kalau ayam saja RM10. Kalau dengan kari kambing ni kita tambah lagi RM12. Khas untuk abang. Saya bagi kari kepala ikan nyot-nyot. Okay. Kita ada dua, bawal satu, nyot-nyot satu. Tapi Nyot. untuk abang kita specialkan kari kepala ikan nyot-nyot. Nyot-nyot ni apa bang? Nama dia? Ikan nyot-nyot. Okay. Macam mana dapat wallahualam, orang dulu-dulu. Tolong. Okay, ini portion untuk bungkus lah. Ni berapa ni bang satu ni? Okey, untuk ikan nyot-nyot ni kita jual RM15 sekali dengan nasi. Okey bang, sini kita ada 5 lauk untuk bazar. Okey. Satu, kari kambing. Okey. Yang kedua, daging masak hitam. Kari ikan. Kari ikan. Kari Okay. ikan ni dia ada dua. Satu nyot-nyot dengan bawal. Ayam bawang dia. Okay. Ini ayam masak bawang. Untuk bazar Ramadan ni, daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan kita ada kat sini. Pukul 2 hingga berbuka. Kami ni resipi ni kami curi Perlis punya. Dia Okey. belah utara nasi dia kuning dan ada extra sambanyo. Bazar nombor tapak 44, Bazar Tasik Permaisuri. Dan kalau nak ke kedai, dia Waze ataupun Google Map Warisan Bonda Restoran Taman Equine.